Assalamualaikum murid-murid. Kuat lagi. Pandai. Tahu tak nama cikgu apa? Tak tahu? Tak tahu. Nama cikgu Amirul. Jadi cuba panggil cikgu apa? Pandai. Okey, cikgu ini akan ajarkan tentang sirah. Sirah berkaitan dengan Islam. Maksud sirah ni sejarah-sejarah berkaitan dengan Islam. Jadi tahu tak kita akan belajar apa ni? Yang cikgu gantung ni tahu tak apa dia? Bukan ABCD. Okey, maksud cikgu akan ajar ini biodata berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maksud biodata ni latar belakang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tahu tak Abu Bakar As-Siddiq ni siapa? Tahu siapa ni? Tahu tak? Siapa dia? Siapa dia? Tak? Tahu tak? Kan dia tahu tak Abu Bakar As-Siddiq ni siapa dia? Siapa dia? Tak tahu? Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni kawan sahabat baik Nabi Muhammad SAW. Okey, sahabat baik Abu Bakar Nabi Muhammad SAW ni nama sebenar dia Abdullah. Nama sebenar dia Abdullah. Kenapa? Sini memang panjang lah nama dia. Kalau cikgu cerita apa sebut sesuatu memang panjang. Jadi nama sebenar dia Abdullah. Okey, Abdullah ni dulu dia dulu bukan orang yang beragama Islam. Tapi bila dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW ni, dia orang kedua selepas bini Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang kedua memeluk Islam. Tahu tak siapa dia bini Nabi Muhammad? Tahu tak? Tak tahu? Okey, bini tak tahu. Okey, bini Nabi Muhammad yang pertama memeluk Islam ialah Siti Khadijah. Okey, dekat sini cikgu dah buat dah berkaitan dengan ahli-ahli keluarga atau tempat-tempat lahir Abu Bakar As-Siddiq ni. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni dilahirkan di Mekah. Abu Bakar As-Siddiq ni dilahirkan di Mekah, di kota Mekah 2 tahun selepas tahun gajah, iaitu 521 Masehi. Okey. Jarak umur antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq ni 2 tahun 6 bulan. Jadi selepas lahirnya Nabi Muhammad SAW ni, lahirlah pula Abu Bakar As-Siddiq ni. Okey, dekat sini ada nama ibu Abu Bakar As-Siddiq. Kita buka ni. Okey, nama sebenar ibu Abu Bakar As-Siddiq ialah Salmah binti Sa'ab atau dikenali sebagai Ummu Al-Qaid. Panjang nama dia kan? Ini panjang kan? Okey, ini nama sebenar nama ibu Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Jadi kat sini ni pula, ni siapa dia ni? Cuba baca ni siapa dia? Siapa dia tak tahu? Okey, nama ayah. Nama ayah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, nama ayah dia pula Utsman bin Amir atau dikenali dengan Abu Quhafa. Okey, inilah nama ayah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dekat sini cikgu akan ceritakan tentang akhlak-akhlak Abu Bakar As-Siddiq sebagai waktu dia kecil lah. Waktu dia kecil, Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang pemurah dengan pemurah. Dia seorang yang jujur, baik hati dan tidak minum arak. Sebab dulu Abu Bakar As-Siddiq ni dia bukan seorang yang beragama Islam. Sebab tu dia bukan, tapi dia waktu dia bukan agama Islam, dia ada nama lain pula tau. Dia Abdul Kaabah. Itu nama sebelum waktu zaman jahiliyah. Lepas dia berkenalan dengan Nabi, dah berkawan rapat dengan Nabi, dia dah memeluk Islam. Nama dia pula tukar jadi Abdullah bin Uthman, atau dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq lah. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni pula dia merupakan khalifah pertama pula. Khalifah ni maksudnya kalau dekat sini dia sebagai pemimpin lah, pemimpin negara macam siapa tu? Tun Mahathir macam tu. Tun Mahathir pemimpin
pemimpin negara macam itulah. Jadi kalau dekat negara-negara Islam masa dulu, Nabi Muhammad SAW yang memimpin negara Islam. Tapi selepas kewafatan, maksudnya selepas kematian Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar ni menjadi pemimpin lah untuk negara Islam. Selepas tu kita cerita pula tentang sumbangan-sumbangan tentang Abu Bakar As-Siddiq ni. Abu Bakar As-Siddiq ni dia selepas dia menjadi khalifah, sebelum dia meninggal dunia, dia telah melantik khalifah-khalifah yang lain untuk memimpin negara Islam. Sebagai contohnya dekat sini, dia telah melantik khalifah yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab. Dekat dalam pemimpin-pemimpin negara Islam ni, dia ada 4 pemimpin, iaitu yang pertama sekali, selepas kematian Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar. Yang kedua, Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Talib. Okey. Sebagai contohnya, untuk sumbangan-sumbangan Abu Bakar Siddiq ni, dia mengumpul semula ayat-ayat Al-Quran. Apa dia? Nak tengok apa? Nak tengok itu ke apa? Tak ada. Okey, sumbangan yang kedua, dia menentukan bakal khalifah. Maksudnya bakal khalifah tu macam bakal pemimpin lah. Faham? Cuba faham sikit. Faham tak? Okey, yang kedua dia menyebar dan memperkembangkan ajaran Islam. Okey, Abu Bakar Siddiq ni juga dia memain peranan yang penting masa-masa dulu lah, masa-masa agama-agama Islam ni belum tersebar luas lagi, dia lah yang menyebar luas agama-agama Islam ni. Dan selain itu, Abu Bakar Siddiq ni juga dia menjadi pelindung kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dalam peperangan, walaupun Nabi Muhammad pergi mana-mana tu, dia tetap pengikut. Kena dia menjadi pelindung lah untuk Nabi Muhammad SAW ni. Okey, cikgu ada satu lagu. Boleh ikut cikgu tak? Boleh? Cikgu nyanyi, kena nyanyi tau. Cikgu ada hadiah apa tu? Boleh? Okey, nyanyi dengan cikgu sekali boleh? Abu Bakar sahabat Nabi, dilahirkan di Mekah 2 tahun selepas baginda, nama sebenar Abdullah. Tepuk tangan sikit. Okey. Jadi faham tak tentang berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq ni? Cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh? Okey, Abu Bakar Siddiq ni siapa dia? Yang cikgu cerita-cerita tadi tu. Ingat tak? Siapa dia? Okey lah. Abu Bakar Siddiq ni dia lahir dekat Mekah. Ni lah nama Mekah. Siapa pernah pergi Mekah? Siapa pernah pergi Mekah? Oh, nampak kan? Cikgu pun sendiri tak pernah pergi. Ni dah Mekah. Ni lah tempat lahir Abu Bakar Siddiq. Sini tempat lahir Abu Bakar Siddiq. Yang ni mak Abu Bakar Siddiq. Yang ni pula ayah Abu Bakar Siddiq. Pergi Mekah ke cakap? Andainya dia sampai pergi Mekah lah. Jadi ada apa-apa nak tanya tentang Abu Bakar Siddiq juga? Ada tak tanya apa? Tak ada soalan? Okey lah. Okey, yang ni cikgu ceritakan tentang secara ringkas je tentang Abu Bakar Siddiq ni. Sebetul-betulnya dia banyak lagi tau cerita-cerita dia. Dia akan kalau betul-betul cerita dia memang panjang lah. Dia bercerita pasal sumbangan, ciri-ciri Abu Bakar Siddiq ni, cara-cara dia memimpin negara Islam masa-masa dulu. Jadi panjang banget cerita ni. Tapi untuk murid-murid, cikgu ajar secara ringkas je. Berkaitan dengan data, berkaitan dengan siapa Abu Bakar ni, cikgu cerita siapa mak dia, cikgu cerita siapa kat mana tempat lahir, cikgu cerita siapa nama ayah dia. Itu secara ringkas je. Kalau secara panjang cerita semua tu memang susah lah. Faham? Faham tak?
Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua tau. Okey, tepuk tangan